RCI ni ada mencadangkan supaya ada forensic auditing dilakukan kepada 14 pelaburan yang dilakukan oleh pihak lembaga tabung haji yang akhirnya menyebabkan kemerosotan aset yang luar biasa, yang menyebabkan tabung haji hilang berbilion ringgit. I want to be very clear. Bukan hilang ni macam terus ada bukti duit ni masuk ke akaun ahli politik ni. Tidak. Tapi bad investment decisions, iaitu keputusan pelaburan yang sangat menjejaskan tabung haji jumlah berbilion ringgit. So apa RCI boleh lakukan adalah melalui laporan RCI ini yang mencadangkan kepada kerajaan dan kepada pihak penguat kuasa untuk menilai pelaburan, iaitu these 14 investment decisions yang menyebabkan kerugian yang berjumlah berbilion ringgit. Saya quote satu sebab ada banyak. Kalau saya go through one by one, saya takut ni jadi ceramah mungkin 5 jam. Saya beri satu contoh. Pelaburan dalam plantations, kalau kita lihat yang nombor 14 yang digariskan, contohnya dalam FGV, di mana tabung haji meletakkan pelaburan di dalam FGV yang berjumlah berbilion ringgit, tetapi ada kemerosotan, nilai pelaburan tersebut lebih 1 bilion ringgit. So it is a huge difference. Padahal pada masa tersebut, mengikut laporan ini ada cadangan kenapa mereka tak nak cairkan terus. Tetapi ini keputusan yang bermasalah. Kalau kita lihat, kalau saya kupas tentang masalah di FGV, penyenaraian FGV yang berlaku, dia akan berkaitan perbahasan yang saya akan lakukan di parlimen lah. But clearly, tabung haji lost about 1 billion ringgit because of bad investment decisions in FGV. Dan kalau kita lihat isu governance dalam FGV yang jauh lebih bermasalah, saya rasa pihak peneroka lebih tahu. Dia berkaitan dengan Felda FGV dan penyerahan umum yang berlaku. Itu adalah salah satu contoh daripada 14 keputusan pelaburan. Ada juga pelaburan di Indonesia contohnya. Ada masalah governance, ada pelaburan hotel-hotel which is inflated in value yang turut dibincangkan. Tapi kalau saya nak ulas setiap satu daripada 14, dia akan memakan masa yang sangat panjang. Dia ada juga contohnya salah satu syarikat pelaburan, one of the 14 investment decisions yang melibatkan salah satu syarikat yang mungkin berkaitan dengan 1MDB juga. Tetapi to be fair on this matter, saya rasa saya mendesak, bukan sekadar rasa, saya mendesak pihak kerajaan, pihak polis, pihak SPRM untuk dedahkan keputusan siasatan dan supaya forensic auditing ini turut dilakukan. It is of utmost importance. Kerana kalau kita tidak dedahkan, saya takut kita tak akan tahu masalah utama. Contohnya, Putrajaya Perdana Berhad. This is something which we need to look deeper. Ini salah satu syarikat yang mungkin berkaitan. FGV Berhad, Al-Rauda Real Estate, PTTH, Indo Plantations, THIP. Saya rasa ini semua perlu didedahkan. Kerana selalunya, saya selalu tekankan devil is in the details ni. RCI ni dia tak ada kuasa forensic auditing. Contohnya, dia boleh tahu, duit pelaburan tabung haji milik pendeposit ni, contohnya kita letak 1 bilion dekat syarikat ni. Tapi kita tak tahu the money trail after. From one to another. Bagaimana pelaburan itu dibelanjakan? Adakah pelaburan itu dibelanjakan dengan telus? Apakah proses untuk pelaburan dilakukan? Adakah pihak-pihak lain yang melobi untuk mendapatkan pelaburan tersebut dan akan dapat faedah daripada pelaburan tersebut? Semua perkara tersebut tak ada. Tetapi yang dicadangkan oleh RCI adalah supaya forensic auditing. Dan melalui forensic auditing ni barulah kita boleh tahu. Ni you can look it up lah. Dan bukan setakat untuk forensic auditing, turut dicadangkan supaya pihak-pihak berkuasa wajib mengambil tindakan segera ke atas setiap laporan polis, aduan dan SPRM yang dilakukan. So this is something which I'm more interested about. Di situ barulah kita tahu kalau ada masalah lebih besar mendalam berkenaan penyelewengan. Kerana laporan ini menunjukkan kerugian, masalah yang menyebabkan kerugian, masalah yang daripada sudut institusi dan struktural yang menyebabkan tabung haji melalui kerugian jumlah berbilion ringgit. Isu rasuah kita akan tahu melalui isu forensic auditing dan siasatan lanjut oleh pihak SPRM dan juga
PDRM. Dan cadangan telah pun dikemukakan oleh pihak tabung haji. Minta maaf, oleh pihak RCI. Okay. So sekarang kita pergi kepada some of the details yang saya rasa kita semua perlu tahu supaya kita memahami isu ni secara lebih mendalam. Sebab saya rasa kita perlu adil dalam kita membedah RCI ni. Kita tak boleh terus kata, oh RCI ni menunjukkan bahawa pemimpin politik A sakau berbilion ringgit. Tapi pada masa yang sama, laporan RCI ni tidak boleh membersihkan pemimpin politik A daripada masalah-masalah governance, struktural yang akhirnya menyebabkan tabung haji milik kita rugi berbilion ringgit. Pada masa sama ini, laporan ini turut tidak boleh membersihkan nama mereka yang katakan, oh tak ada rasuah penyelewengan kerana ada cadangan forensic auditing dan siasatan lanjut dilakukan. So we have to be fair on this matter. Laporan ini mengemukakan apakah punca-punca masalah daripada sudut institusi, keputusan yang dilakukan, ada juga melibatkan pemimpin-pemimpin politik yang menyebabkan kerugian, dan mengusulkan cadangan supaya forensic auditing dan siasatan ini dilakukan dan pindaan kepada LTH supaya akhirnya kesilapan yang lepas tidak berulang lagi, dan cadangan tambahan untuk meneruskan pelan pemulihan tabung haji melalui salah satu badan ataupun I think is urus niaga sendiri Berhad USS. Nanti saya pergi in detail lah. But this is a separate special purpose vehicle SPV yang ditubuhkan oleh kerajaan Kementerian Kewangan untuk menyelamatkan aset-aset tabung haji ini. So teguran, nasihat saya kepada kawan-kawan, kalau kamu nak pertahankan contoh hujah, laporan RCI ini tak ada pun katakan bahawa pemimpin ABC sakau. Itu saya faham, itu okey. Sentimen politik tu saya terima kerana memang dalam laporan ini tak kata pemimpin politik A sakau berbilion ringgit. Tak ada. Yang ada adalah kerugian berjumlah berbilion ringgit. Kerugian yang disebabkan oleh pemimpin yang tak ada pengalaman, kepakaran diletakkan di situ yang membuat keputusan pelaburan yang menyebabkan kerugian berbilion ringgit. Tabung RCI ini tak ada mengatakan pemimpin itu masuk duit akaunnya, tak ada. Itu saya okey. Tetapi janganlah kata keputusan yang akhirnya menyebabkan kerugian berbilion ringgit ini yang perlu yang perlu dipikul oleh generasi yang baru, itu adalah keputusan yang baik. Come on. We have to be fair, we have to be transparent. Jangan meraihkan benda yang tidak betul. Kerana kalau kita meraihkan benda ni, apa message sedang kita hantar kepada pemimpin-pemimpin politik muda, kepada rakyat di luar sana? Message-nya sangat bermasalah. Tak apa. Kita buat keputusan yang populis pada hari ini supaya liability dipikul oleh generasi yang akan datang. Popularity pada hari ini, liability pada masa yang akan datang. So we have to be very clear on this matter.